Kawan-kawan, siapa yang pernah makan macam ni? Siapa yang pernah makan Milo masa kecil-kecil macam ni? Macam ni. Hmm. 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 Kadang-kadang tu, kita letak atas roti kan. Cuba korang komen kat bawah, siapa yang pernah makan macam ni? InsyaAllah. Dan ni bukan Milo tau. Yang Milo tu, banyak gula putih. Dia tidak halal dan thayyibah. Sebab apa? Allah perintahkan kita makan makanan yang halalan thayyibah. Apa yang kita makan tu baik untuk kesihatan kita. Ini daripada koko. Ini tak ada gula putih. Dia tak ada bahan pengawet. Ini sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita. Jadi, kalau korang nak rasa zaman-zaman macam dulu balik, dan korang boleh amalkan, kakao ni sangat-sangat bagus. Korang boleh tengok dia punya result, feedback dia. Macam Milo. Kan produk Yahudi tu. Ni, baik kita amalkan ni. Jadi, kalau korang nak dapatkan, korang tengoklah dekat bawah tu. Kat link bawah tu berapa korang dapat. Dan siapa yang pernah makan macam ni? Cuba korang komen. Alah, jangan malu, jangan segan lah. Korang cerita je bagi tahu. Apa lagi? Yang makan macam ni pernah? Ngetok kat roti pernah? Apa lagi? Cuba korang komen kat bawah.